Upacara Memanggil Roh oleh Asha Fez. Ini adalah sebuah kisah aku lihat dengan mata sendiri bila manusia cuba panggil balik benda yang dah pergi. Sebulan selepas bapa saudaraku meninggal, keluarga kami balik ke kampung untuk satu upacara. Ini adalah satu upacara tradisi yang telah diamalkan di kalangan keluarga kami. Bagi kebanyakan orang, ini adalah satu benda yang menyeramkan. Tetapi untuk keluarga kami dan juga penduduk sekitar sini, itu adalah amalan tradisi turun-temurun. Mengikut kepercayaan kami, itu adalah cara untuk roh mengucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarga dia sebelum pergi selama-lamanya. Dan kisahnya begini. Kampung kami ni besar. Ada banyak rumah kayu yang rapat. Tapi malam tu, kami semua disuruh berkumpul di rumah tengah, tempat arwah mengembuskan nafas terakhir. Syarat upacara ni cuma satu. Bila tiba masanya, semua lampu mesti dipadamkan dan keadaan mesti gelap gelita. Aku dengan ayah duduk di dekat meja panjang di luar rumah. Angin malam tu bertiup perlahan, tapi sejuknya sampai ke tulang. Meremang tengkuk aku tanpa sebab. Tepat pukul 8 malam, bunyi hon kereta bergema bertalu-talu dari simpang jalan. Itu tanda saudara mara yang pergi ke kubur tadi dah balik dan diorang bawa roh tu pulang. Masa tu semua orang diam, tak bersuara, menunggu di dalam gelap. Ahli keluarga yang baru tiba mendekati rumah tu. Setiap langkah yang mereka ambil membuatkan jantung aku berdebar sebab aku tahu ada sesuatu yang diorang bawa pulang. Tanpa ada satu orang pun bersuara, semua menunggu di dalam gelap. Suasana macam tu tiba-tiba sejuk, macam kami di dalam bilik ais. Aura malam tu terasa berat menekan dada. Tiba-tiba, semua anjing kampung melolong serentak, panjang dan sayu. Dari celah kegelapan, aku nampak satu bayang lut sinar. Bentuknya tinggi meleret, merempu masuk ke dalam rumah tengah. Belum sempat aku nak bagi tahu ayah, satu jeritan jantan pecah dari dalam. Disebabkan ini, lampu terus dipasang terang benderang. Suasana terus jadi kelang kabut. Orang mula menjerit, tanya apa yang jadi. Aku tak fikir panjang, terus reda masuk ke dalam rumah. Rupa-rupanya, bapa saudara aku yang seorang lagi tengah meronta di lantai. Suara dia garau menengking orang di sekeliling. Dia dirasuk. Benda yang dipanggil tu dah masuk di dalam badan salah seorang daripada ahli keluarga. Belum sempat kami tenangkan dia, terdengar pula jeritan bersahut dari rumah sebelah kiri. Terkejut, aku dan ayah terus meluru ke situ. Di situ, ada dua beranak, seorang ibu dan anak perempuan dia tengah meraung tak ingat dunia. Walaupun ini satu tradisi kaum, tetapi kami beragama Islam. Kami di situ pun untuk memberikan penghormatan terakhir. Jadi bila ayah melihat dua beranak ni meronta, dia terus melaungkan azan. Bila ayah melaungkan azan, wanita tu terus melihat ayah aku dengan pandangan yang tajam. Dia menjerit, "Kenapa kau azan? Kenapa kau azan?" Tapi ayah tak peduli dan terus melaungkan azan sehinggalah dia lembik dan terpengsan. Tapi malam gila tu sebenarnya baru bermula. Benda tu berjangkit. Aku lari ke dapur rumah tengah. Sepupu perempuan aku tengah duduk dengan anak dia di riba. Mata dia melilau tajam pandang kiri dan kanan sambil badan dia berhayun ke depan ke belakang. Ahli keluarga yang berada di situ tahu dia akan dirasuk dan memang betul, beberapa minit kemudian dia pula yang histeria. Budak kecil di pangkuan dia tu jatuh bila mak dia meronta teruk. Kami kemudian diarahkan untuk menenangkan dia. Bayangkan 5 orang lelaki terpaksa pegang kaki dan tangan dia. Tapi tenaga dan kudrat dia ibarat macam seorang lelaki yang sangat kuat. Bayangkan hampir 2 jam ayah dengan seorang ustaz cuba ubatkan dia. Tapi benda tu degil, tak nak keluar. Sehinggalah anak sulung ustaz yang belajar tahfiz sampai dan tolong ubatkan. Barulah benda tu keluar. Tapi malam tu memang celaka. Selesai yang tu, budak perempuan di rumah sebelah kiri tadi meracau balik. Lepas tu, kakak sepupu aku yang duduk di luar rumah pula kena. Berpelusakan ayah aku ke hulu hilir satu kampung nak rawat semua orang. Ada satu saat, masa ayah aku tengah berubat, benda yang berada di dalam kakak sepupu aku tu merengek meminta telur rebus. Bila saudara mara kelang kabut carikan dan suap, dia tak nak makan pun.
Dia cuma pegang telur tu, tengok di bibir dia perlahan-lahan sambil senyum sinis dengan mata buntang pandang kita orang sebelum dia akhirnya rebah tertidur. Bila suasana akhirnya betul-betul sunyi, aku bersandar di dinding. Aku tengok jam di telefon, hampir pukul 3 pagi. 7 jam berlalu macam tu je. 7 jam kami terkurung tengok ahli keluarga sendiri bergilir-gilir hilang akal dirasuk. Malam tu juga kami sekeluarga terus kemas barang dan balik ke bandar. Dan itulah yang menjadi pengalaman yang aku akan ingat sampai hari ini. Bila satu kampung dirasuk beramai-ramai, situasi itu masih lagi menghantui aku daripada lirik mata sepupu yang senyum sambil gosok telur di bibir dia, sehinggalah jeritan demi jeritan yang merasuk pada malam tu. Aku takkan boleh lupa sehingga hari ini. Kisah seterusnya, Melawat Jenazah oleh Cerita Seram. Nama aku Leo, bukan nama sebenar. Aku ada 5 kawan baik, Haikal, Zam, Sam, Aril dan Fizo. Kita orang memang rapat dari kecil, membesar bersama-sama. Selepas 10 tahun terputus hubungan sebab membawa haluan masing-masing, Zam tiba-tiba hubungi kami. Dia rancang nak buat reunion. Kita orang setuju dan lepak di sebuah kafe malam tu, bersembang kosong pasal kerja. Tapi pukul 11 malam, ayah Aril telefon menyampaikan berita buruk. Katanya, nenek Aril dah meninggal dunia. Kita orang semua terkejut dan sedih gila sebab nenek tu memang kami kenal, seorang yang penyayang. Dia yang jaga kami masa kami kecil dulu. Aril cakap dia kena balik kampung malam tu juga. Memandangkan kami pun tak buat apa malam tu, kami memutuskan untuk menemankan dia pulang ke kampung. Kami sampai di kampung Aril lebih kurang pukul 2 pagi. Keluarga dia sambut di depan pintu. Tapi masa aku melangkah masuk, aku nampak sesuatu yang buat jantung aku berdegup kencang. Dekat ruang tamu tu, nenek yang jaga kami selama ni tengah duduk bersimpu tepat di sisi jenazah dia sendiri. Aku kaku. Baru je nak buka mulut tegur benda tu, ayah Aril bersuara suruh kami semua pergi mandi dan tukar pakaian. Aku diamkan je dulu, cuba berfikiran positif walaupun aku dah rasa seram sangat. Selepas mandi dan tukar baju, kami semua pun masuk ke dalam bilik dan tidur. Keesokan paginya, aku cari peluang nak bagi tahu Aril apa yang aku nampak malam tadi. Tapi yang aneh, setiap kali aku buka cerita, ada je gangguan. Sekejap pakcik dia datang ucap takziah, lepas tu sepupu dia pula menyampuk. Macam ada benda yang tak nak aku sampaikan benda tu kepada Aril. Akhirnya aku mengalah dan terus pergi cari kawan-kawan yang lain. Bila aku jumpa Haikal, Zem, Sam dan Fizo, aku terus tanya diorang, korang ingat tak? Masa kita baru sampai semalam, aku nampak nenek duduk dekat jenazah dia. Pucat muka Sam, dia marah aku. Katanya jangan buat cerita yang bukan-bukan. Tapi aku berkeras cakap aku tak tipu. Haikal menggeleng perlahan, muka dia cuak. Katanya, tapi Leo, masa kita semua masuk semalam, tak ada sesiapa pun yang duduk di sebelah jenazah tu, kosong. Tengah kami pandang muka masing-masing di dalam ketakutan, tiba-tiba Aril muncul dari belakang. Dia tanya, kami sembang apa? Cepat kami tipu, kami cakap tengah borak pasal Sam nak kahwin. Aril senyum je. Katanya, dah, jom masuk ke dalam. Mak aku masak kari ayam, kata Aril. Kami berada di situ untuk membantu apa yang patut dan merancang tinggal di situ untuk beberapa hari lagi. Sehinggalah gangguan sebenar pada malam tu, malam Jumaat pukul 11 malam. Kami semua tengah berehat di dalam bilik. Tiba-tiba ada bunyi ketukan di pintu, perlahan tapi berterusan. Sam dah angkat badan dia nak buka, tapi Haikal cepat-cepat tahan. Dari luar pintu dengar suara yang memanggil nama kami. Yang buat kami semua meremang, itu bukan suara nenek, itu suara Mak Aril. Kami semua cuba kumpulkan keberanian bila pintu dikuak sedikit. Alangkah terkejutnya kami. Berdiri tegak di dekat depan pintu tu ialah seekor pocong. Benda tu tengah menghantukkan kepala dia ke bingkai pintu perlahan-lahan. Bila pocong tu pandang kita orang, muka dia sebiji macam muka Mak Aril.
Kami tak fikir panjang. Kami semua rempuh tingkap, lompat keluar dan lari lintang pukang pergi ke masjid kampung. Bila sampai di masjid, rupa-rupanya dah ramai penduduk kampung berkumpul di situ. Malam tu, di dalam keadaan masih menggigil, barulah Ariel buka cerita sebenar dengan aku. Rupa-rupanya, yang aku nampak duduk di sebelah jenazah tu bukan nenek. Itu adalah Saka belaan. Saka tu boleh menyerupai sesiapa aja yang dia nak. Dan yang paling buat aku rasa nak pitam, Ariel beritahu mak dia sebenarnya dah 4 tahun meninggal dunia. Kalau mak dia yang dah meninggal 4 tahun lepas, siapa yang masak kari siang tadi? Malam tu juga, orang kampung buat upacara untuk putuskan hubungan keturunan keluarga Ariel dengan Saka tu. Selepas kejadian malam tu, kami berenam pulang ke kehidupan masing-masing dan tak pernah lagi bangkitkan apa yang berlaku di situ. Sehinggalah malam ini, aku ceritakan semula kepada korang semua. Terima kasih kerana menonton. Ini adalah kisah pengalaman yang dikongsikan di aplikasi Ceritakan. Pada mereka yang belum lagi menyertai kami di situ, bolehlah muat turun aplikasi Ceritakan di Google Play dan juga App Store. Terima kasih di atas sumbangan pada malam ini. 2 kisah tentang malam pengebumian. Saya jumpa anda di kisah perkongsian yang seterusnya. Nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku, kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami. Di aplikasi perkongsian interaktif Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.